Okey, sekarang kita dah jumpa mangsa seterusnya. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan nama dulu tak? Nama saya Wan. Okey. Tahu tak pasal surah Fatihah? Ha? Tahu pasal surah Fatihah tak? Tahu. Okey, saya nak tanya sikit je. Soalan pertama. Dalam surah Fatihah ada berapa kalimah ayat? Dia 29. Okey, betul. Pandai Didi. Dalam surah Fatihah juga ada berapa huruf yang berada dalam surah Fatihah? Huruf 1/3. Ya. Okey ke? Betul. Ikut. Okey, betul lah jawapan dia. Okey, terima kasih. Okey, sekarang ni kita tengah cari mangsa kita seterusnya. Nama saya Nurkaisa Akila dari 3IK. Okey, saya nak tanya, dalam surah Fatihah kan ada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bagi tahu tak maksud kalimat tu? Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey, lepas tu kalimat Ar-Rahman Rahim dia pada ayat keberapa? Ayat ke-3. Okey, betul. Terima kasih. Okey, next. Okey, kita dah jumpa mangsa kita seterusnya. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan nama dulu tak? Waalaikumsalam. Nama saya Fakrul Iman bin Jainuddin. Soalan pertama, apa maksud kalimat adil? Adin maksudnya agama. Betul. Seterusnya, boleh baca ayat ke-6 tak? Ihdinas siratal mustaqim. Sebabkan dah baca ayat ke-6 tadi, cuba bagi maksud sekali. Maksud dia, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Betul, terima kasih. Okey, sekarang kita dah jumpa dah mangsa terakhir kita. Assalamualaikum. Boleh perkenalkan nama? Waalaikumsalam. Nama saya Humairah Farida binti Faizul Azwan. Okey, soalan pertama saya. Dalam surah Fatihah kan ada kalimat Bismillah. Apa surah lain yang ada kalimat Bismillah selain surah Fatihah? Oh, surah An-Naml. Okey, betul. Okey, saya tanya. Okey, boleh tak tolong bacakan ayat keempat dari surah Fatihah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Okey, cuba bagi tahu maksud dia pula. Yang bermaksud pemilik hari pembalasan. Okey, betul. Okey, terima kasih. Sama-sama. Jom. Dah tengok kan video tadi? Jadi jangan lupa like, follow and share tau. Moga-moga korang dapat manfaat dari video tadi tau. Okey, bye-bye. Assalamualaikum.